Saya Nasyahira binti Muhammad Reza daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Apa itu bahan digital? Bahan digital ialah bahan pembelajaran yang dihasilkan dan digunakan melalui teknologi digital seperti komputer, internet, aplikasi pembelajaran untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Antara objektifnya ialah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, ia memudahkan akses kepada maklumat dan bahan pembelajaran. Selain itu, ia juga melahirkan pelajar yang celik teknologi dan berkemahiran digital. Akhir sekali, ia menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Apakah kepentingan bahan digital kepada negara? Yang pertama, ia membantu meningkatkan mutu pendidikan negara. Selain itu, ia melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi digital. Di samping itu, ia juga menyediakan pelajar menghadapi cabaran dunia moden dan revolusi industri 4.0. Akhir sekali, ia menjadikan sistem pendidikan lebih maju dan berdaya saing. Apakah kesannya pula? Kesannya, proses pembelajaran akan jadi lebih menarik dan berkesan. Pelajar juga akan lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Seterusnya, guru juga dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan cepat. Akhir sekali, jurang akses kepada maklumat dapat dikurangkan. Sebenarnya, penggunaan bahan digital memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan pendidikan negara dan melahirkan generasi yang berilmu serta celik teknologi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.